Setiap umat Islam mesti ada impian untuk sampai ke sini. Ibu kota Islam yang pertama dalam sejarah dan tempat kedua paling suci bagi umat Islam selepas Makkah. Aku berpeluang untuk menjejakkan diri di sini dan video ini akan menceritakan perjalanan menunaikan umrah yang bermula dari bumi Madinah Al-Munawwarah. Hello, what is up guys? Hari ni 12 Februari. Aku ada trip ke umrah bersama keluarga aku. Jadi trip ni berlaku selama 12 hari dan starting pada 12 Februari sampai ke 24 Februari. So perjalanan ni kita start dari KLIA 1 dan akan pergi ke Madinah dulu dan baru ke Mekah. So let's go. So kita tunggu dulu. Sekarang baru pukul 4 petang. Nanti pukul 6-5 minit baru kita naik atas. Pintu C6. Pesawat yang kami naik ni adalah pesawat Mas Airline. Dia punya servis memang terbaik. Dengan makanan-makanan yang dihidangkan, not bad. Siap boleh study lagi sebelum kita sampai dekat sana. Cabin crew bersedia pun nanti. Bila nampak je lampu-lampu bandar Madinah ni, rasa teruja sangat. Rasa macam tak sabar nak jejak kaki dekat tanah Arab. Ships from the south came in. Kita baru touchdown dekat Prince Airport Madinah. Jam sekarang pukul 12 malam dekat sini, tapi dekat Malaysia dah 4 pagi lah. So kita baru ambil beg semua. Lepas ni baru ambil beg pergi naik bas lah. Lepas dia naikkan beg ke dalam bas, kita terus gerak ke hotel yang disediakan. Bagi aku, hotel ni best sebab kelengkapan yang dia bagi, tambah dengan jarak kita nak ke masjid dalam 100 meter je. Kita orang di pagi hari subuh pukul 5 pagi kat sini. Sekarang kita menuju ke Masjid Nabawi untuk menunaikan solat fardu subuh. Sekarang baru lepas hujan kat Madinah. Tengok keluar tak asap. Kita pergi dalam 1 jam awal sebelum azan. Jadi sementara tunggu tu, kita bincanglah tentang struktur bangunan Masjid Nabawi ni. Orang pengalaman mungkin dah biasa, tapi kita yang newbie ni masih banyak lagi persoalan tentang selok-belok kawasan ni. Untuk aktiviti pagi ni, kita ada buat lawatan sekitar masjid. Dah ada cahaya matahari ni, barulah nampak suasana kawasan hotel yang kita duduk. Hai, Assalamualaikum. Selamat dah sampai dah. Okay, sekarang pada waktu pagi, pukul 8 pagi dekat Madinah. Kita nak buat ziarah sejalan-jalan dekat sekitar Masjid Nabawi. Kita buat ziarah-ziarah tempat lah dekat dalam Masjid Nabawi. Anwar Ibrahim Bakro.
Kita cuma pusing-pusing saja dekat sekitar masjid bagi kenal tempat sambil mutawif menceritakan tentang sirah-sirah yang ada di Masjid Sahabat dekat kawasan tu. Selesai dah kita buat ziarah dalam, kita bagi salam dekat Nabi dan kemudian pergi buat ziarah masjid-masjid Sahabat. Diperkenalkanlah oleh mutawif. So itu saja, kita nak rehat kejap. Sebelum teruskan perjalanan, lupa nak share tentang hotel yang kita duduk. Hotel ni adalah Hotel Hayah Plaza yang terletak kira-kira 100 meter berhadapan dengan Masjid Nabawi. Agak strategik, senang diakses oleh bas dan yang paling penting, nampak mewah. Lepas je berehat, barulah perjalanan bermula. Kita akan pergi ke Kota Badar yang akan mengambil masa dalam 1 jam untuk sampai ke sana. Tapi sebelum tu, kita akan singgah dekat kawasan berdekatan, contohnya seperti telaga yang pernah Nabi pergi. Ya, air telaga. Telaga apa? Lupa. Rasa air telaga itu singgahan Nabi sebelum pergi ke Perang Badar. Ya, betul. Rasa telaga. Rasa telaga lah. Thank you. Sejuk sangat. Tapi duri dia kau-kau. Oh, tengok dia duri. Duri dia. Disebabkan ini adalah tempat tumpuan, jadi banyaklah peniaga Arab yang berjual beli dekat sini. Jadi jangan risau untuk beli kayu sugi, kayu kokar dan sebagainya. Dia apa yang kita buat, kita dapatkan keberkatan Nabi tu lah. Kita ambil wuduk, kemudian kita minum sikit air telaga tu untuk dapatkan keberkatan Nabi yang pernah singgah kat sini. Oh, cantik sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja-aja dah sampai. Bangun-bangun. Yeay, makan. Jom ikut kami dulu, nanti kami tunjukkan di mana. Untuk makan tengah hari, Ustaz bawa kita ke sebuah tempat yang sangat best. Kita makan nasi talam ramai-ramai berlaukkan ikan segar sebab Kota Badar ni terletak dekat sebelah laut. Saya Pepsi. Tiga. Oh, dah siap. Siap buka Selesai makan, kita lepak sekejap dan ada yang pergi membeli kuda-kudapan sebelum kita pergi ke tempat seterusnya, iaitu tempat utama melawat para syuhada. Dalil kata Allah SWT di dalam Quran, walaqad a'udzu minasyaitonir rajim walaqad nasarakum. Sampai je dekat makam perkuburan syuhada ni, serius meremang sebab kita dekat sangat dengan insan-insan yang hebat yang pernah ada dengan Nabi. Tapak perkuburan Badar ni memanglah dia kata 13 sahabat Nabi yang syahid. Tapi kat sini dia jadi tapak kuburan untuk orang-orang kat sini lah. Jadi dia tak spesifik kubur yang mana 13 orang sahabat. Kat sinilah tempatnya peperangan Badar antara
orang Islam seramai 313 menentang kaum musyrikin Mekah seramai 1000 lebih, tapi mampu dapat mengalahkan mereka walaupun jumlah yang kecil. Kat sinilah kehebatannya strategi Nabi untuk berperang. Dan kat sini jugalah tempat Abu Jahal yang dibuang mayatnya ke dalam perigi buta. Kita singgah dekat Masjid Arish. Masjid Arish ni adalah dekat dengan medan peperangan, tempat medan peperangan Badar. Kalau tengok kat sini, ramai orang datang. Tengok banyak orang Arab kat sini datang. Penuh orang datang buat solat fardu kat sini. Sekarang waktu asar, ramai orang datang yang berihram pun turut singgah dekat sini. Ramai orang. Seterusnya kita pergi ke Jabal Malaikah, yang mana tempat adalah turunnya malaikat untuk bantu tentera Islam di Perang Badar. Jadi aku mendaki ni dia mengasih dah. Aku ingatkan dia tak mendatar sangat atau di bawah, tapi look at the view. Okay, ni adalah antara view yang terbaik sepanjang trip untuk kita tengok seluruh bangunan dan bukit-bukit yang ada di Badar. Masya Allah. Kat sini angin kuat Kalau kita baling pasir ni, dia akan ikut angin. Tapi janganlah masuk mata budak ni. Di antara orgi tak pernah buat cedera apa-apa kat Nabi. Jadi nanti Malam harinya kita tak ada aktiviti sangat. Jadi kita cadang pergi explore apa yang ada dekat sekitar hotel dengan Masjid Nabawi. Ada 5 dia satu. Hamzah? Tengah rosak ni. Alang jual terus kiri kanan. Ingatkan setingkat je ada kat sini. Mungkin bertiga tingkat, rooftop ada, bawah ke. Bawah ni nak explore tu. Macam subway. Oh, dekat bawah ni rupanya tempat parkir kereta. Bawah dia pun canggih juga. Yang dekat luar-luar ni, contoh macam ada tembok untuk sediakan air ni, dia bukan air zam-zam. Air zam-zam yang hanya dalam tong dekat belah dalam. Yang dekat luar ni dia sediakan drinking water untuk kita minum lah. Kita sekarang menuju ke rooftop Masjid Nabawi. Kena panjat sikit tangga untuk sampai ke atas. Jadi inilah keadaan atas Masjid Nabawi. Tapi malam ni tak ada orang, sebab rasanya orang banyak kat bawah. Lagi satu lantai ni kalau bijak ni, Masya Allah, sejuk betul lah. Sejuk betul lantai. Cantik view kat atas ni. Kita boleh tengok menara-menara Masjid Nabawi dengan lampu tembak dinding dia. Nampak arkitektur dia. Masa ni cantik betul langit dengan bintang yang ada dekat sekitar bulan. Tambah pula dengan cahaya lampu putih Masjid Nabawi ni, rasa tenang sangat.
Keadaan dalam Masjid Nabawi ni memang akan sentiasa hidup. Walaupun dah larut malam, masih ada yang duduk kat sini buat ibadah. Takkan mati amal manusia sampailah hujung hari kelak. Dah puas kita explore, badan penat, marilah pulang. Bantal pun dah memanggil. Tu subuh dekat sini, ada zon tempat yang buat majlis ilmu. Tapi dalam bahasa mereka lah. Ada juga yang berehat di sebalik tiang, lelap mata, tunggu untuk matahari terbit. Bagi aku sangat rugi kalau kita just duduk bilik atau tidur selain ada dekat lapangan pada waktu pagi. Kita boleh tengok matahari naik di sebelah ufuk timur memenuhkan sinar sekitar ruangan masjid. Memang best. Nak cari jubah ataupun kopiah yang harganya okey-okey je lah dekat sini. Mostly aku jumpa kat sini harganya dalam 100 ke 150 rial lah. So dekat sepanjang hotel ni, bawah hotel tu dia banyak kedai lah. Kedai tu kita nak cari lah mana yang kopi yang sesuai lah. Tapi sebelum tu aku jumpa kucing ni, aku nak bagi dia makan dulu aja. Jalan je memang accessible untuk jalan kaki lah. Walaupun ada kereta sekali lalu kan. Tengok tempat sekalian kereta jalan kat situ. Tapi kat sini kalau korang berhenti kat satu tempat, memang akan kena horn. Dia bukan kena horn marah, tapi kena horn macam Grab car tu nak panggil kau. Kata hayah pergi satu tempat tu kan. So kita tolak lah, kita nak jalan kaki. Ni sepanjang-panjang ni adalah hotel lah kira kanan. Kan? Panggil sekejap ni nak makan. Kalau tiap kali jalan-jalan kan, kat setiap tempat gerai kena pandai lah. Kalau tak ni kau kena layan semua perfume ni. Semua perfume ni kau kena layan. Tapi tak apa lah, bila kita layan semua perfume ni, badan kita sekali wangi kan. Sepanjang-panjang pekan Madinah tu. Jadi kan beberapa blok hotel barulah nampak dia punya lebuh raya dekat sini. Dalam 2-3 blok baru nampak lebuh raya. Dekat sini banyak kenderaan. Yang belah-belah sana tu ada still masjid. Dan juga ada perumahan kat sana. Diorang style rumah tingkat-tingkat. Untuk petang hari, aku ada pergi buat ziarah ke perkuburan Baqi'. Inilah perkuburan yang paling suci yang mana terletaknya ramai para sahabat yang dikuburkan selain dari isteri-isteri dan putera-puteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tukar duit dekat sini menggunakan ATM. Nama bank tu adalah Alimna ATM. So rate charge dia macam ambil exact amount lah. Dia tak banyak tolak duit. Tapi kat sini dia ada kenakan charge sebanyak RM10 kalau buat satu transaksi. Sebagai apa lagi berbaloi kalau kita tukar duit dekat ATM berbanding kalau kita buat dekat currency dalam negara ataupun luar negara. Waktu petang dekat sini memang best. Dengan cahaya oren matahari terbenam, tambah pula dengan azan yang berdayu-dayu memanggil waktu maghrib. Sekarang pukul 2.30 pagi. Saya ke Masjid Nabawi untuk mendapatkan slot Raudah pada pukul 3.20 pagi. Kalau nak berada lama sikit dekat sini, kita tak perlu terus masuk ke dalam kawasan tiang-tiang Raudah. Mula dari belakang sikit demi sedikit, buat solat sunat dan susur masuk sehingga berada dekat dalam kawasan Raudah. Masa ni tak mampu bicara apa. Hanya hati yang luntur sedih bersama air mata mengenangkan diri kita yang sangat hampir dengan jasad yang paling mulia dekat muka bumi ini. أشهد أن محمدًا رسول الله. Lepas ni kita akan pergi ke Masjid Quba dalam pukul 7 suku. Kita naik bas, kita pergi ke Masjid Quba. Tapi sebelum tu kita prepare dengan wuduk dan siapkan diri lah. Sebab pahalanya umpama kita melakukan satu umrah kalau kita bersiap sedikit. So pagi ni bagi aku adalah pagi yang sangat sejuk. Sebelum 3-4 hari taklah sejuk sangat macam hari ni. Sebab hari ni dia datang sekali dengan angin dia buat sejuk, lagi sejuk. Badan ni dah menggigil lah. Tapi kita pakai baju tebal dan kita layan lah waktu sejuk kat sini. Selagi boleh duduk luar, kita duduk luar. Kalau ikutkan Madinah hari ni 17 darjah Celsius. Sejuk lah kat sini. Aku duduk dekat kursi-kursi tepi Masjid Nabawi. Kalau dari hotel aku dia belah kiri lah. So lepas sini lah. InsyaAllah. Tengok orang lalu lalang pun dah seronok lah. Pagi ni kita ada lawatan ke Masjid Quba
iaitu masjid pertama yang dibina di dunia dalam sejarah Islam. Kemudian ke Kebun Tamar dan berakhir di Bukit Uhud. Ismail. Ismail. Apa nak kurang? Mana kita Ustaz? Ayo. Masjid Kuba. Ayo. Ayo. Saja kefarduan untuk kita menunaikan umrah tu masih lagi tertanggung di atas kita selagi mana. Masjid Quba ini dibina sendiri oleh baginda Nabi bersama Khalifah Abu Bakar dan penduduk Madinah. Asalnya, ia hanyalah satu ruang segi empat untuk solat dan sebuah serambi. Ruangan bertiang pohon kurma dan beratap pelepah daun kurma bercampur tanah liat. Tetapi sekarang sudah diperbesarkan bagi dapat menampung jumlah orang yang datang untuk beribadat. Tengok orang Arab maraton. Mereka maraton biasa-biasa. Siap pakai jubah macam tu orang. Dan untuk ziarah hari ni kita melawat ke Masjid Quba yang merupakan masjid pertama dibina oleh Rasulullah SAW. So dekat sini kita ambil syafaat dia, kita ambil berkat dia. Datang sini kita buat solat. Kat sini ramai orang dah datang, sudah buat ziarah. Kalau tengok kan sebenarnya Masjid Quba ni kecil je. Asalnya dekat Quba tu, tapi sekarang dia dah dibesarkan. Kita dah ada dataran. So ni semua dataran ni. Orang datang nak buat ziarah. Oh ini ayo. Tiga. Ayo. Oh, bising betul kat sini. Semua barang-barang yang dijual kat sini bawah 50 rial lah, boleh katakan. Jubah pun 15 rial kat sini. Kita beli ya. Banyak peniaga kat sini. Peniaga seroda peniaga. Ni kita dapatkan kurma yang sebelum dikeringkan. Halal. Tempat seterusnya yang kita pergi adalah Kebun Tamar. Sinilah tempat yang kita boleh cuba semua jenis coklat, kurma dan juga kekacang yang sedap-sedap tanpa bayar. Try saja, semua halal. Dekat luar kawasan Beli Belah tu ada kawasan macam kebun pokok tamar. So kita boleh duduk dekat situ, enjoy, chill sambil layan suasana. Lepak di pohon tamar. Assalamualaikum. Dua rial. Bayar saya. 2 rial. Kat sini, waktu dalam peperangan Uhud, hari Jumaat Nabi pergi ke Masjid Haji Mata Saikhon tu. Nabi kumpulkan sahabat-sahabat, Nabi cek di kotai. Daripada 1,000 orang tu ada orang Yahudi dan Nabi tanya kepada mereka, kalau nak balik. Ziarah terakhir adalah ziarah di Bukit Uhud. Inilah ziarah yang paling buat kita terkesan hati, yang mana cerita yang disampaikan tentang hebatnya sahabat dahulu sehingga syahid yang sanggup berkorban jiwa untuk berjuang bersama Nabi. Okay, sekarang kita berada di Bukit Memanah yang merupakan bukit untuk para pemanah dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan ni juga ada banyak para syuhada dan makam para syuhada ni dimakamkan di sekitar Bukit Uhud. Kalau nak tahu yang sana tu adalah Bukit Uhud, jadi kita tak naik lah sana sebab dia tempat yang sangat tinggi. Kita just pergi di Bukit Memanah saja.
Tapi di sebalik kesedihan, kita kena ambil kegembiraan. Kegembiraan yang boleh kita ungkap hasil perjuangan dahulu yang membuatkan Islam megah pada masa sekarang. Jadi kalau kita tengok ramai peniaga. So peniaga sini dia jual macam-macam. Contoh macam dia ada jual strawberry, jual air, ada jual aiskrim. Sebab kat sini adalah tempat tumpuan, tempat kunjungan. Jadi ramai orang datang. Ini adalah ziarah terakhir dan juga merupakan hari terakhir kita berada di Madinah. Berat dalam hati, susah untuk kita tinggalkan. Mungkin sebab itu tempat ini dikatakan sebagai bumi yang dirindui ramai. Okay, dekat bangunan sebelah ni adalah bangunan muzium. Muzium yang menceritakan tentang Masjid Nabawi, pembesaran Masjid Nabawi dari zaman Rasulullah sehinggalah kerajaan Arab sekarang. Jadi muzium ni dia interaktif sebab kita boleh tekan button dekat skrin dia bagi, dia akan bergerak sana sini, kiri kanan kan. So kita nak tengok ada apa kat dalam muzium ni. Harga dia dalam RM15 untuk masuk. Ya, jadi kita try tengok. Pagi ini adalah pagi yang paling salju. Pagi yang mana kita kena bersiap dan memberi ucap selamat tinggal setelah semua tempat kita lawati. Matahari dan bulan silih berganti, menyinari bumi dengan cahaya berseri. Langit biru terbentang luas harus dinikmati, kerana lambaian tanah suci semakin didengari. Hari yang sedih di mana kita akan meninggalkan Masjid Nabawi untuk pergi mengerjakan umrah di Mekah Mukarramah. So lepas ni balik hotel, check out dan terus tinggalkan Masjid Nabawi. Ya Allah, rezekikanlah kami untuk datang ke sini lagi dalam keadaan yang terbaik, diberikan keselamatan, dalam keadaan yang diberikan kesihatan. Ya Allah, sekiranya nyawa kami panjang lagi, insya-Allah kami akan datang lagi. Sekiranya kami mati ataupun tidak sempat datang lagi ke sini, sesungguhnya di sini kami meletakkan, kami menadahkan kepada-Mu. Ya Allah, datangkanlah kami lagi ke sini, Ya Allah. Ya Allah, kami bersaksi bahawa Engkau adalah Tuhan segala alam. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Engkau, Ya Allah. Dan kami bersaksi juga bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Untuk perjalanan seterusnya, kita akan melalui jalan yang beratus kilometer untuk menyahut seruan. Mungkin tak sama kenderaannya seperti orang dahulu, tapi sama tujuan. Untuk video seterusnya, kita akan pergi ke bumi Mekah Al-Mukarramah, tempat tanah suci kunjungan utama setiap pelosok umat Islam di muka bumi ini. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk dikongsikan perjalanan seterusnya. Akhir kata, dari Madinah menuju ke Mekah, singgah sebentar di Bir Ali. Alangkah seronok di bumi bertuah. Semoga dijemput berulang kali.